Assalamualaikum semua, saya Muhammad Danish Akil. Saya Muhammad Amirul Iqbal bin Aminuddin. Jadi, kami akan menunjukkan cara membuat gadget perkhemahan yang bernama Para. So, let's go. Antara bahan yang kita perlukan ialah buluh, tali, parang dan gergaji. Langkah pertama, potong buluh dengan kepanjangan 50 cm sebanyak 5 batang. Langkah seterusnya, ambil 2 batang buluh yang telah kita potong sebentar tadi lalu belah menjadi 2 bahagian. Lalu, ambil buluh yang berkepanjangan 1.5 meter dan buat ikatan silang tungku. Seterusnya, dirikan tripod yang telah kita bina. Langkah terakhir, ikat buluh yang telah kita potong pada awal video pada kaki tripod dengan menggunakan ikatan seraya. Setelah selesai pada satu bahagian, ikat buluh yang telah kita potong pada bahagian-bahagian lain. Lalu ambil buluh yang telah kita belah tadi dan susun di atasnya. Dan para pun sedia untuk digunakan.